kat dia. Mula daripada bawah, kita guna jari lah. Guna jari tolak dia atas. Dan kita akan tinggalkan dalam setengah inci. Sekarang kita ready nak slap dia lah. Okay, teknik ni dia akan besarkan pizza ni, dough ni. Dan juga dia akan buang lebihan tepung. Dah cukup nipis, lebih kurang 1 mm lah tebal dia. Sos Marzano yang kita picit tadi lah. Okay, 1 scoop, 2 scoop. Okay, daripada tengah, pusing dia. Okay, ni sweet basil yang kita tanam sendiri. Parmigiano Reggiano, letak sikit. Ni untuk flavor. Parmigiano Reggiano. Lepas tu kita letak buffalo mozzarella. Kita buat sendiri daripada susu kerbau. Pecahkan dia. Koyak-koyakkan dia. Ada setengah kedai, jom slice buffalo mozzarella tu letak atas. Macam kat sini kita just cubit-cubit macam ni je lah. Buffalo mozzarella ni kita letak dalam 70-80 gram. Dia tak boleh banyak sangat. Pizza tu berat, susah nak launch. Bahan sekali kita letak extra virgin olive oil.